guys, good morning. So dalam video kali ni ialah kita akan buat a few update. Yang pertama ialah berkaitan dengan kita punya portfolio. Beli Bitcoin RM5,000 setiap bulan pada bulan yang ke-22. Sedar tak sedar kita dah buat series ni lebih kurang 1.8 setahun 8 bulan plus dah. And update yang kedua ialah mungkin kita akan chill. You guys akan teman saya nak set up bilik studio baru untuk kita fokus lepas ni buat YouTube balik. So right now saya tunjuk sedikit saya tengah kemas-kemas. So first thing first, kita go berkaitan dengan Bitcoin dulu. Apa yang berlaku right now. Bitcoin pada hari ni guys boleh tengok harga dekat sekitar $67,000 untuk satu Bitcoin. And untuk portfolio ni saya still keep beli Bitcoin. And cuma untuk kali ni apa yang saya buat lah, I do believe that 2026 merupakan tahun untuk bagus kita invest. Last 3-4 cycle yang lepas pun perkara yang sama sahaja berlaku. Saya nampak bila start dekat news luar ataupun dekat society ataupun dekat environment sekeliling kita, the moment ada sentimen kita kena start simpan barang, start kena berjimat, kita kena start buat packing barang because of akan ada pandemik besar yang akan berlaku. Normally itu adalah waktu yang paling cun untuk masuk dekat dalam market. Sebab kata Warren Buffett, jadi tamak bila orang lain dalam keadaan takut, jadi takut bila orang lain dalam keadaan tamak. Jadi disebabkan oleh itu, apa yang saya buat ialah, for sure, this is not financial advice. This is apa yang saya personally buat. Starting daripada bulan lepas, technically, daripada saya masuk 5,000 saja dalam Bitcoin, starting this month, next month dan juga next month yang seterusnya, untuk tahun 2026 saya akan masuk 2 kali ganda position. Maksudnya apa? Saya akan masuk RM10,000 setiap bulan sehinggalah Bitcoin start buat boom balik, which is dia buat new all time high. Let's say kalau tahun 2026 ini adalah tahun bear market, expectation saya sama macam untuk next cycle might be Bitcoin mungkin dah tak boleh bagi 500, 700% macam yang lepas. Tapi untuk next cycle saya personally target that Bitcoin bagi maksimum 200 ke 300%. And for me that was a very good deal. Jadi saya akan masuk saja, which is saya akan start tanam saya punya modal pada tahun 2026. Boleh tak Bitcoin jatuh lagi daripada sini? Jawapan dia adalah boleh. Cuma right now you guys boleh tengok Bitcoin dia still maintain dekat area 65,000 ke 70,000 US dollar macam tu. Dia sideways saja dekat area sini. Dia masih lagi tak buat any decision. For now untuk Bitcoin dia ada satu and dua point yang penting. Kalau let's say Bitcoin still up atas 60,000 US dollar sehingga bulan 6, I do believe that this gonna be a bottom already. Tapi let's say kalau sebelum bulan 6 Bitcoin dia turun bawah 60,000 US dollar, maksudnya dia akan pergi cari next level yang lain, which is mungkin dekat area 48,000, 45,000 macam tu. Tapi macam biasa, sebabkan kita tak nak cuba timing market dekat dalam series portfolio ni, jadi saya akan keep beli sahaja. So for now you guys boleh tengok this account ada lebih kurang 97,380 US dollar ringgit. And kalau kita tengok dekat Bitcoin position right now, wah, sebabkan oleh kita start this series pada fasa nak bull market, start lebih kurang dekat harga 80,000 plus macam tu. Buat masa ini you guys boleh tengok this portfolio negatif 26.81%. Maksudnya apa? Saya dah simpan almost hampir 2 tahun and sekarang tengah rugi lebih kurang RM31,982. Boleh beli sebuah Azia baru. Tapi tak apa, this is a normal investment. Saya beranggapan that Bitcoin adalah long term asset. Kita kekal mindset yang sama. This portfolio gonna be maybe lagi 10-20 tahun bernilai 5 ke 10 juta. Jadi tengok negatif 31,000 US dollar, saya kena telan Nailio je lah Jadi let's say untuk sekarang ni you guys boleh tengok, untuk tak nak bercakap banyak lagi, kita akan pergi dekat BTC USDT. Apa yang saya buat ialah saya dah top up lebih kurang RM10,000 lagi. You guys boleh tengok kita ada lebih kurang $2,500 USDT equal to RM10,000 plus. Jadi untuk hari ini sebabkan oleh Bitcoin sekarang dekat 64,000, 67,000, jadi saya ingat lah mungkin saya akan beli 25% dahulu, dan lagi next another 25% mungkin saya akan beli setiap minggu untuk nak dapatkan average price untuk this month. Jadi saya akan tekan dekat Bitcoin, kita akan tekan Bitcoin plus USDT, saya akan tekan dekat buy right now, masukkan, mungkin saya akan masuk 25% daripada portfolio saya. Saya kena transfer sekejap daripada funding account ke trading account. A few moments later. So right now kita akan beli lebih kurang 25% lah, which is sekitar $600 macam tu. Untuk dalam video ni kita akan beli. So saya akan tekan dekat buy, and right now you guys boleh tengok kita dah pun beli dekat area 67,000 lagi. Jadi macam mana you guys sekarang ni, apa pendapat anda tentang Bitcoin? To be honest, saya pun baca news sikit-sikit je sekarang sebabkan waktu bear market nothing we can do unless kita DCA. Jadi you guys semua macam mana? Adakah you guys masih lagi keep beli ataupun you guys dah give up lah, and maybe
pada waktu bear market ni you guys buat benda lain, cuba komen dekat bawah. And now let's go, kita akan unboxing a few item yang saya personally dapat daripada dulu. Memang saya tak pernah buka guys. You guys boleh tengok lah dekat sini. Dia memang ada banyak. Oh, nampak? Ini kita dapat daripada Bybit pada tahun 2025 yang lepas. Ini literally dapat t-shirt guys. Dalam ni ada t-shirt. T-shirt WSOT size XL. Ini technically size ni agak besar untuk saya sebenarnya. Dekat sini dia punya baju tu. Ya Allah, memang tak tengok langsung. So, box macam biasa kita akan letak dekat belakang ni lah. Kita akan kumpul, kita akan buat wall gallery daripada total gift yang saya dah kumpul dalam beberapa tahun buat cryptocurrency ni. So, ni MXC. Ini daripada MXC. Saya pun tak ingat ni dalam ni ada apa. So dalam ni ada buku. Lepas tu kita ada card. This is card daripada David Justin punya team, a poker card. Chinese memang suka dia bagi poker card. Saya ada banyak set poker card untuk main. Wallet, I do believe this is bukan barang yang belong here. Kita ada kamera daripada MXC dan juga kita ada token daripada MXC. Saya tak sure kita patut buka ataupun tak payah buka. Saya rasa tak payahlah sebab kalau buka pun macam semak je. Jadi kita akan tutup dan kita akan letak je dekat belakang semua barang tu. And here kita nak letak mana? Kita buatkan pokok kotak ni besar je, kita kena letak bawah je pokok kotak ni. Tak belah sinilah sebelah bawah daripada Bybit punya barang. Next kita tengok apa. Sis guys. Ini bag daripada MXC. Dah ni dah guys. Dah sebabkan kita letak dia berlapik-lapik, jadi dia dah terkotor sikit. You guys rasa ni set apa ni? Tengok sikit. Ini adalah set yang kita dapat daripada David Justin. David Justin ni adalah Chinese community crypto lah. Dia paling besar dekat Malaysia juga. And dia bagi kita set apa? Chinese memang terror lah buat benda-benda ni kan. Dia bagi kita set. Kita buka sikit. Tunjuk sikit kat you guys. Set pinggan-pinggan mangkuk. Memang kayangan punya ni. Satu set. Syabi macam nak makan sop-sop je ni. Jadi saya rasa yang ni pun lawa gila. Mungkin kita akan letak somewhere. Mungkin kita akan letak dekat belakang juga lah kot. Sebab memang lawa. Saya suka. Design dia kemas dan cantik. Ni daripada David Justin dan juga Unity Fund Challenge. Unity Fund Challenge. Chinese community, dia pun ada buat satu group community yang trade prop firm tau. So dia namakan dia punya ni Unity Fund Challenge. Jadi mereka semua akan ambil prop firm sama-sama. Mereka akan lepas sama-sama and mereka akan print duit sama-sama. Sebabkan ini kaca, for sure kita tak boleh letak atas. Jadi kita letak dekat sini lah. Solos punya box dia kena naik atas lain. Dia kena naik atas sikit. Sini. So ni, dah tinggi sangat ni. So far, ngam kita punya barang kat situ. Next, kita ada lagi guys. Ingat dah habis kita ada lagi. Ini legend guys. Siapa yang ada box ni, ini Bybit lama. Ini Bybit 2020 I think. Kita tengok ada ini dapat cawan dengan ais dia. Ini kira Bybit lama. Yang ada box ni saya rasa first Bybit dulu. Sebabkan dia kaca juga, jadi kita akan letak dia atas tu. Nanti kita kena susun lain lah. Kena bagi smart sikit kan. Ada lagi guys. Kita ada lagi satu. Ini Bybit. Tapi ni berat juga tau. Maksud dia, ini Bybit Super 6 maksud dia 2 tahun lepas. Dia nampak apa? Ini set keyboard. Ni set keyboard. Lawa dia keyboard dia. Dan juga dia punya armrest dan juga mouse. Tapi sebabkan oleh saya, ni siap ada tantangan Benzao lagi. A CEO daripada Bybit itself. So yang ni I think kita kena letak dekat display lah. Kita kena open something like this kan. Baru nampak dia punya barang dalam tu kan. This is a rare item yang mungkin saya akan simpan untuk kenangan. Nak buat apa, for sure saya pun tak ada idea lagi. Sebabkan tak tahu boleh buat apa dengan barang-barang ni kan. Memang right now kita kumpul je. Kalau kumpul banyak-banyak pun penuh dengan barang-barang yang kita dapat saja guys. And other than that, for sure ada banyak lagi. Tapi I think untuk video ni kita tak nak bagi panjang-panjang sangat sebab dah lama kita tak buat video kan. Tapi jangan risau, insyaAllah lepas daripada ni saya always nak come back, nak fokus balik buat video. Tapi itulah, kita rancang, Allah tentukan. Tapi kali ni kita akan cuba buat lebih semangat. Jadi kalau you guys yang nak more update berkaitan dengan cryptocurrency trading punya information, you guys boleh subscribe. Jumpa dalam next video. You guys boleh beri cadangan apa yang saya patut buat dalam next video yang depan. Thank you guys.